Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahad, 12 April 2026. Tajuk utama berita minggu ini. Berita selanjutnya, sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran PSA atau Persatuan Sahabat Setiakawan Al-Falah menerima sambutan di luar jangkaan malam tadi. Jamuan Hari Raya Aidilfitri yang julung kali diadakan pada tahun ini mendapat sambutan yang cukup meriah dan menggalakkan. Kehadiran penduduki setempat dari taman-taman dan kawasan karya Masjid Badariah Kampung Batu 12 Kapar kelihatan tidak putus sejak jam 9 malam hingga usai jam 11 malam. Majlis dimulakan dengan bacaan doa oleh Imam Masjid Badariah, Ustaz Muhammad Razali Nukman. Ya Allah, kami mohon darimu, makmurkanlah kesepakatan kami dengan limpahan rahmat kasih sayangmu. Taukanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim antara kami. Jauhilah kami dari segala sifat mazmumah, hasad dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa bencana kepada kami. Acara diteruskan dengan ucapan oleh pengerusi PSA iaitu Tuan Zulkifli Ayub. Lebih menarik ianya turut disertai dengan gimmick muzik gamelan Dendang Diraja. Dalam ucapan pengerusi Zulkifli Ayub turut memberi penghargaan kepada para AJK yang bertungkus lumus memastikan program sepanjang 2025 dan tahun ini berjalan lancar. Lebih mencuit hati, pengerusi turut menyelitkan pantun Jawa sebagai penutup. Penasihat utama PSA iaitu Datuk Ghazali Ayub turut memberikan ucapan ringkas sebagai penghargaan kepada penduduk kampung yang hadir selain memaklumkan objektif penubuhan NGO PSA. Tegas beliau, PSA akan menjadi mata dan kepada mewakili penduduk dalam memastikan Kampung Batu 12 terus relevan dengan objektifnya. Ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan bagi meraihkan majlis jamuan Hari Raya yang saya rasa julung kali ini diadakan di Kampung Batu 12 sebesar ini. Jadi untuk makluman hadirin tuan-tuan, tertubuhnya Persatuan Sahabat Setiakawan Al-Falah ini bukanlah satu perancangan yang kita ambil. Sebenarnya tertubuhnya PSA, dia panggil ringkasnya PSA secara spontan. Saya sungguh berbesar hatilah kepada seluruh ahli dan berkuasa PSA yang telah berkumpul rumus untuk mengadakan jamuan ini tanpa kita memerlukan bantuan, dengan hanya kita mengadakan dengan cara program. Mana setiap orang telah memberikan sumbangan ada yang berkuang. Majlis sambutan raya turut diwarnai dengan persembahan kasidah oleh 8 pelajar Mahat Tahfiz Al-Hidayah Wal Ihsan, Jalan Keretapi Lama Batu 11. Turut hadir adalah barisan guru dan pelajar berjumlah 50 orang. Ya Rasulullah, Turut memeriahkan suasana adalah persembahan lagu-lagu raya oleh artis terkemuka kelahiran Kampung Batu 12 Kapar iaitu Ana Zanaria, Joy Menara dan Milion. Turut hadir pada malam tersebut adalah pelbagai agensi, wakil Masjid Badariah dan Surau A.R. Rahim, pimpinan-pimpinan politik di kawasan Kapar, ketua-ketua kampung dan komuniti kawasan dan sementa. Hadir sama penyelaras dan sementa iaitu Dato' Rosli dan pasukannya memeriahkan suasana. Menurut penganalisis tempatan, hasil analisa rasmi mendapati 735 orang telah hadir dalam sambutan yang paling meriah setakat ini di sini. Sementara itu, 55 hidangan termasuk beberapa menu utama dan potluck dilaporkan habis sebelum jam 12 malam. Tinjauan wartawan, rata-rata pengunjung dan ahli jawatan kuasa program amat berpuas hati atas sambutan Hari Raya PSA julung kali diadakan ini. Alhamdulillah ya. Apa yang kita rancang dah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pengunjung dan inilah semangat setiakawan di kalangan masyarakat kampung kita.
semoga ia dapat diteruskan. Semuanya berjalan lancar dengan penuh kemeriahan dengan duit kita. Boleh dikatakan kita berjaya lah menganjurkan satu majlis yang amat besar. Alhamdulillah, sambutan pada malam ini amat memberangsangkan dan kita luar daripada jangkaan dengan tetamu yang hadir. InsyaAllah akan datang kita buat yang lagi terbaik. Alhamdulillah, saya betul-betul terharu, betul-betul rasa macam tak percaya. Alhamdulillah, sambutan kehadiran penduduk kampung, penduduk taman, alhamdulillah semua turun. Saya bersyukur sangat. Terima kasih kepada semua yang hadir. Cantik, terbaik. Kita boleh buat lagi dengan menu yang lagi banyak. Nasi yang banyak. Mana duit saya? Alhamdulillah, luar biasa dan di luar jangkaan. Itu saja. Oh, meriah sekali. Bagus. Tahun depan ada lagi. Alhamdulillah, kita hari ini kita punya macam memang best. Tengok. Baik. Terima kasih Batu 12 jemput Assalam. Terima kasih banyak. I love you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. I love you. Dari Motel from Salam. I love you. Semangat Aidilfitri terus membara. Keceriaan Syawal, keceriaan kita bersama. PSA Awani sentiasa bersama anda. Salam Aidilfitri dan jumpa lagi.